Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, tif-tif terhormat, para pendidik serta hadirin yang saya hormati sekalian. Berdiri saya pada hari ini untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Bersama Membina Negara Bangsa. Hadirin yang dihormati, negara bangsa bukan sekadar sebuah wilayah mempunyai sempadan dan sistem pentadbiran. Negara bangsa ialah sebuah cita-cita bersama yang menyatukan rakyat melalui identiti, nilai, aspirasi dan semangat kebersamaan. Dalam sebuah negara yang majmuk seperti Malaysia, pembinaan negara bangsa merupakan agenda yang sentiasa relevan kerana keamanan dan kemakmuran yang kita nikmati hari ini tidak hadir dengan sendiri. Sebaliknya, terbina hasil pengorbanan, persefahaman dan kerjasama pelbagai generasi. Namun demikian, dunia yang semakin mencabar pada hari ini menuntut kita untuk memperkukuh semula asas pembinaan negara bangsa. Arus globalisasi, perkembangan teknologi maklumat, penyebaran berita palsu dan polarisasi sosial merupakan antara cabaran yang boleh menggugat perpaduan jika tidak ditangani dengan bijaksana. Persoalannya, apakah asas yang mampu memperkukuh pembinaan negara bangsa? Jawapannya terletak pada penghayatan terhadap prinsip-prinsip yang menjadi tunjang negara kita, iaitu rukun negara. Hadirin sekalian, prinsip pertama yang ingin saya ulaskan ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini mengingatkan kita bahawa kestabilan sesebuah negara bergantung pada kesetiaan rakyat terhadap institusi negara yang menjadi lambang perpaduan dan kedaulatan. Dalam konteks Malaysia, yang di-Pertuan Agong dan institusi Raja-Raja Melayu merupakan payung yang menaungi seluruh rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Kesetiaan kepada negara pula tidak terhad kepada laungan patriotik semata-mata. Sebaliknya, ia diterjemahkan melalui tindakan seperti mematuhi undang-undang, menjaga keharmonian masyarakat, melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara dan sentiasa mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Apabila rakyat mempunyai rasa cinta dan setia kepada negara, maka akan lahirlah sebuah masyarakat yang sanggup mempertahankan keamanan dan kemakmuran tanah air. Hadirin yang dihormati, prinsip kedua ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara yang menjadi asas kepada sistem pentadbiran dan kehidupan bermasyarakat di Malaysia. Perlembagaan ini yang menjamin hak-hak rakyat, menentukan kuasa institusi negara dan memastikan keadilan dapat ditegakkan. Dalam usaha membina negara bangsa, rakyat perlu memahami bahawa perbezaan pandangan tidak boleh diselesaikan melalui kebencian atau perpecahan. Sebaliknya, segala tindakan mestilah berpandukan perlembagaan dan saluran yang sah. Keluhuran perlembagaan mengajar kita bahawa keharmonian hanya dapat dikekalkan apabila semua pihak menghormati undang-undang dan prinsip-prinsip yang telah dipersetujui bersama sejak negara mencapai kemerdekaan. Sesungguhnya, sebuah negara yang rakyatnya menghormati perlembagaan akan lebih mudah mencapai kestabilan politik, kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hadirin sekalian, prinsip ketiga yang amat penting ialah kesopanan dan kesusilaan. Pada zaman media sosial yang serba pantas ini, masyarakat seiring berhadapan dengan budaya komunikasi yang semakin kasar dan kurang beretika, kata-kata yang tidak bertanggungjawab, fitnah serta penghinaan terhadap pihak lain boleh mencetuskan konflik dan merosakkan hubungan antara masyarakat. Oleh itu, prinsip kesopanan dan kesusilaan perlu dihayati oleh setiap rakyat. Kesopanan bukan sekadar adab dalam pertuturan, malah mencerminkan kematangan fikiran dan kebijaksanaan dalam bertindak. Masyarakat yang beradab akan lebih mudah menerima perbezaan, menghormati pandangan orang lain dan menyelesaikan konflik secara harmoni. Dalam konteks pendidikan pula, nilai kesopanan dan kesusilaan perlu diterapkan sejak usia muda agar generasi akan datang membesar sebagai insan yang berakhlak mulia, berintegriti dan bertanggungjawab. Negara yang mempunyai rakyat berilmu,
tetapi kehilangan adab tidak akan mampu mencapai kemajuan yang berkekalan. Hadirin yang dimuliakan, selain menghayati prinsip-prinsip rukun negara, pembinaan negara bangsa turut memerlukan pengukuhan sistem pendidikan. Pendidikan merupakan wahana paling berkesan untuk menyatukan masyarakat dan membentuk generasi masa depan. Sekolah bukan sekadar tempat menyampaikan ilmu pengetahuan, malah institusi yang membentuk sahsiah, memupuk perpaduan dan menanam semangat patriotisme. Sebagai pendidik, kita memikul amanah yang besar untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang akademik, tetapi juga mempunyai jati diri yang kukuh serta mampu hidup dalam masyarakat yang pelbagai. Kita perlu memastikan bahawa nilai perpaduan, hormat menghormati dan bertanggungjawab sosial sentiasa menjadi sebahagian daripada proses pendidikan. Hadirin yang dihormati, sesungguhnya membina negara bangsa bukan tugas kerajaan semata-mata. Ia merupakan tanggungjawab bersama. Ia merupakan tanggungjawab bersama yang memerlukan penglibatan setiap lapisan masyarakat. Setiap tindakan yang menyemai perpaduan, setiap usaha yang memperkukuh integriti dan setiap pengorbanan yang dilakukan demi negara merupakan batu bata yang menyokong pembinaan negara bangsa. Marilah kita menjadikan prinsip kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan dan kesopanan dan kesusilaan sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Dengan berpaksikan prinsip-prinsip ini, kita mampu melahirkan masyarakat yang bersatu padu, beradab dan bertanggungjawab. Akhir kata, marilah kita berganding bahu memperkukuh perpaduan, mempertabatkan pendidikan dan menghayati rukun negara demi memastikan Malaysia terus berdiri sebagai sebuah negara bangsa yang aman, maju dan dihormati di persada dunia. Bersama membina negara bangsa, bersama mencorakkan masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Sekian, terima kasih. Wabillahi